Jangan tunggu kaya untuk simpan perak. Dalam senarai aset terbesar dunia, emas dan perak masih bagi berdiri dengan megah. Di saat saham AI, teknologi dan kripto naik turun seperti ombak, silver bergerak senyap tetapi konsisten. Kenapa? 2026 adalah masa yang sesuai untuk anda simpan silver ataupun dirham. Pertamanya, nilainya adalah sebenar, bukan janji. Silver adalah aset fizikal. Boleh dipegang, disimpan, diwariskan. Bukan hanya angka semata-mata dalam skrin. Yang kedua, harga masih murah berbanding emas. Emas sudah mahal, tapi silver masih lagi kita mampu milik. Untuk orang biasa, silver pintu masuk disiplin simpanan. Yang ketiga, permintaan industri meningkat. Tenaga solar, EV, AI, perubatan semua perlukan silver. Ini bukan spekulasi tau. Ini keperluan dunia. Yang keempat, pelindung inflasi senyap. Bila duit kertas mengecil nilainya, silver perlahan mengekalkan kuasa beli. Yang kelima, dirham ada nilai rohani dan sejarah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Ia bukan sekadar logam. Ia simbol kestabilan dan keadilan nilai. Kawan-kawan, inilah pesanan ringkas untuk tahun 2026 ni. Tak perlu tunggu runtuh ekonomi baru nak bertindak. Orang bijak bersedia ketika tenang. Bila dunia berlumba mengejar angka, orang tenang akan memilih nilai. Sesiapa yang nak bermula untuk simpan perak macam ni dengan Public Gold, boleh klik orang sign up atau klik apply now atau DM saya. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan perak anda dengan selamat dan mudah. Emas dan perak, pasport kekayaan kita semua.